perkataan caregiver ataupun penjaga tu kita semua ni lah. Betul. Kita semua adalah caregiver, cuma sedar tak sedar itulah yang telah kita lalui. Nombor satu, jangan tengok dekat rewardnya, tengok dekat perjalanannya. Kita tak nak kes-kes yang macam mendera, sebab benda ni boleh berlaku. Sebab tension penjagaan orang ni, dia bukan dekat pesakit tu. Orang yang jaga ni lagi tension. Walaupun benda ni bentuk kerja dan rewardnya adalah duit, tapi 50% daripada hati tu kena keikhlasan dululah. Sebenarnya besar pahala caregiver yang dapat menjalankan kerja dengan baik, dengan ikhlas. Besar pahala ganjaran yang kita tak nampak di hari ni lah. Penjagaan. Kalau katalah nak bagi resap dalam hati ni, kalau yang muntah tu adalah ayah kita, macam mana? Adakah kita nak bawa muka ni? Tak juga kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke radio ataupun Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Di sinilah kita membawakan naratif kebajikan. Di sinilah kita membawakan kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah yang memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi hari ini tanggal 17 Julai 2026, bersamaan dengan hari Jumaat, kita ada satu segmen yang cukup istimewa, yang mana saya kira ini adalah satu-satunya segmen yang akan memberi manfaat dari segi ilmu penjagaan, tak kiralah warga emas ataupun orang sakit, yang mana kita sendiri yang akan terlibat sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Jadi bersama kita hari ini Tuan Muhammad Hizlan, yang merupakan pengarah Quality Care, yang merupakan syarikat penyedia latihan dan juga penyedia servis latihan di rumah untuk penjaga ataupun caregiver. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Hizlan? Baik, terima kasih pertamanya sebab sudi menjemput kita, Quality Care, dan juga menjemput saya. Sedikit sebanyak, kalau saya boleh introduce sikit, saya Muhammad Hizlan, daripada Quality Care Malaysia. So kita banyak buat latihan untuk penyediaan penjaga warga emas dan juga penjaga di rumah. Secara khususnya kita kata untuk caregiver. Dan kita ada juga servis yang mana kita sediakan manpower untuk penjagaan di rumah. So kita cuba hari ni sebanyak mana yang mungkin yang kita boleh untuk kita kongsi apa yang kita boleh kongsi dengan masyarakat hari ni. Okey, terbaik Encik Hizlan, sebab saya sangat suka dengan konsep penjaga caregiver. Maklumlah saya pun adalah orang yang menguruskan pusat penjagaan warga emas. Jadi sebenarnya kita nak bercerita panjang sebenarnya tentang caregiver ni. Banyak perkara yang orang tak tahu apa itu caregiver. Tapi untuk permulaan ni, mungkin Tuan boleh cerita sikit tentang Quality Care, mungkin bila ditubuhkan dan macam mana ditubuhkan sehingga hari ni lah. Okay. So Quality Care ni kita bermula ditubuhkan pada tahun 2018, September 2018, di mana kita lihat banyak keperluan dari segi demand tu daripada penjaga di rumah lah, yang mana servis orang minta untuk jaga mak dia sakit, ayah dia sakit di rumah. Bermula daripada situ, yang mana pendekatan dia, kita sebagai orang tengah untuk sediakan servis penjagaan orang di rumah. So bila orang call tanya, mak saya sakit kat hospital, saya perlukan orang untuk jaga nanti bila dah discharge. So Cik Hizlan ni saya dah kenal lama, macam mana nak bantu saya? So bila kita pick up tu, saya bermula dengan professionalism saya, iaitu profession saya sebagai occupational therapist. By profession saya adalah occupational therapist. So occupational therapist ni adalah satu bidang yang wide dekat dalam Malaysia ni, tapi dia niche. Dia spektrum dia besar. Tapi dia niche dari segi penjagaan, sebab kebanyakan orang kenal occupational therapist ataupun pemulihan cara kerja ni dalam sektor penjagaan kanak-kanak yang special. Betul. Autistik,
CP dan selainnya. Tapi sebenarnya occupational therapist ni juga dia ada satu lagi bidang, iaitu penjagaan warga emas ataupun geriatric care. Okey. So bila apa prospek saya, kenapa apa kena dengan caregiver ni? So bila kita gabungkan, kita orang nak discharge daripada hospital, kita semua, kalau yang mana penonton yang ada, cuba bayangkan ni, kita dalam situasi yang mana ibu bapa kita nak discharge daripada hospital, dan ini kali pertama sakit yang kita tak ready rumah kita lagi, dekat rumah. Apa nak kena ada kat rumah ni? Katilnya macam mana? Biliknya nak sediakan macam mana? Ruang nak ke tandas dia selamat ke tak? So occupational therapist ni, pemulihan cara kerja ni, kita sebelum patient tu discharge daripada hospital, kita pergi dulu ke rumah, kita tengok dulu kesesuaian. Katilnya nak kena kepala belah mana? Kepala belah tingkap ke kepala belah pintu ke? So kita buat satu susunan. So apabila kita ada kepakaran tu, kita pergi tunjuk kat klien, tuan kena readjust bilik bawah ni, katilnya kena silang belah sini, kapetnya kena remove untuk keselamatan, lepas tu wheelchair sekian-sekian yang kena ada jenisnya, masuk dalam bilik air kena ada parallel bar, kena ada itu, kena ada ini. Orang tengok, tak samalah dengan ejen lain. Ejen lain just call, okay nak manpower bila, sekian tarikh, kita pergi. Tapi saya bawa saya punya kepakaran dari segi you need to prepare this before discharge. Sebab tu orang yang pakai servis saya adalah orang yang meticulous, yang dia nak solution. Saya bukan provide hanya manpower, but I provide proper solution from A to Z. So bila bercakap pasal preparation dah siap, lepas tu baru kita tengok caregiver. So caregiver pula spek yang macam mana yang nak? Spek caregiver yang dah ditrain untuk sakit stroke, dia kena ada base background ataupun experience dia yang dah pernah tengok patient-patient yang macam ni, macam tu. So saya tailor-made kan semua untuk patient directly. So specific to specific needs lah. So itu serba sedikit pasal quality care, macam mana kita mula. So bila kita dah tengok demand tu dah ada banyak, now we need to create latihan. Ini yang kita nak try banyak sembang pasal hari ni, pasal penjagaan, pasal latihan semua ni. Okey, menarik sebab ini antara servis-servis yang tak ramai offer. Saya rasa kalau ada pun fokus untuk manpower tadi. Betul. Tapi quality care dia ada extra servis yang mana dia memberikan dari segi pengetahuan penjagaan macam mana, kesesuaian tempat itu pun memainkan peranan sebenarnya. Betul. Sebelum kita bercerita panjang lagi Encik Izlan, sebenarnya kan saya nak tanya siapa itu caregiver dan siapa yang boleh jadi caregiver? Okay, menarik. So ni misconception dalam masyarakat. Bila sebut caregiver ataupun penjaga ni, semua orang kena ingat, aku kena belajar baru jadi caregiver. Tapi sebenarnya kita semua ni adalah penjaga, secara langsung atau tidak langsung. Okay. Bila kita cakap informal caregiver ni, kita ni lah sebagai anak, sebagai bapa, kita adalah penjaga kepada somebody. Kalau mak kita sakit, kita yang jaga, kita lah caregivernya. Cuma bezanya sama ada di-train atau tak di-train. So bila kita bercakap pasal formal training ni, tak banyak pula yang ada, yang ditawarkan. So? Kalau ada sekalipun, dia mungkin short courses. Macam 1 hari, 3 hari. So apa yang boleh cover? 1 hari, 3 hari. Dan bila informal pula, kita belajar melalui experience. Sebab pengalaman ni adalah satu teaching yang paling solid. Betul. Sebab kalau mak kita sakit, macam mana kita jaga? Kalau dia minta makan, kita bagi makan. Kalau dia kata, abang masak bang? Masaklah kita. Betul. Bang tukar pampers bang? Tukarlah kita. Sebab hati kita letak dalam benda tu. Betul. Bezanya dengan kita jaga orang lain ni, kita boleh buat kerja tu, tapi mungkin hatinya tak sampai. So apa yang kita nak create ialah satu penjaga ataupun caregiver ni yang ada passionate towards the work, atau have the heart. Bukanlah nak kata hati tu kena lembut, tak juga. Tapi hati tu kena ada macam jaga parents sendiri. Itu penjaga sebenar. So kalau untuk yang mana penonton hari ni pun, anda semua adalah penjaga. Walaupun kita tak adalah hari caregiver sedunia ke apa ke, tapi percayalah, deep inside, anda semua adalah penjaga ataupun caregiver. Jadi itu adalah perkataan caregiver ataupun penjaga tu kita semua ni lah. Betul. Kita semua adalah
caregiver, cuma sedar tak sedar, itulah yang telah kita lalui. Cuma membezakan kalau orang yang mengikuti kursus dia akan lebih maksudnya lebih lebih proper dia punya pembelajaran dari segi yalah kita dalam kehidupan nak menjaga orang, contoh orang sakit ni dia ada cabaran-cabaran dia dari segi kesihatan. Betul. Kan apa cabaran yang Encik Izlan tengok dari segi kalau bahagian kesihatan lah. Sebab bila kita nak jaga orang tua ke kita nak jaga orang sakit ni, kesihatan tu yang memainkan peranan. Lain sakit, lain mungkin teknik penjagaan dia. So apa cabaran dia sebenarnya? Okay, so untuk dari segi bab kesihatan, dia penjagaan ni dia boleh berubah 180 darjah terus. Contohnya, elderly ni kita ada common sakit-sakit yang selalu ada. Contoh macam hypertension, diabetik, tu common. Okay. Mungkin tak perlu penjagaan yang hebat, yang sangat kuat. Tetapi kita tune pula. Kalau kata tahap kesihatan dia yang makin merosak. Contoh uzur. Uzur, bila kita sebut uzur ni, kalau kita yang pernah jadi caregiver, kita sebut uzur ni dalam otak kita tak ada lain lah. Sama ada umur tua atau bedridden. Yang tu kita faham lah sebab kita dah jadi penjaga. Tapi kalau untuk nak kita fahamkan kepada masyarakat, bila kita sebut uzur ni, kita kena tolong angkat dia. Kita tolong mandikan dia. Kita pakaikan pampers. Patient tak boleh buat apa-apa langsung. Pesakit tak boleh buat apa-apa langsung. Penjagaan tu berbeza dengan penjagaan patient yang ada stroke. Yang mana able. Able ni maksudnya berkeupayaan. Dia boleh bangun sendiri tapi dengan bantuan. Dependensi dia berbeza. Okay. So, cabaran berbeza-beza tapi apa pun kesamaan apa dalam semua perbezaan ni. Pesakit tetap ada perasaan. So, bila kita jaga tu, kita kena jaga dengan penuh hati yang passion ataupun penjagaan tu, kasih sayang tu kena ada. Tak kisahlah sakit apa pun, penjagaan tetap kena ada hati. Itu yang saya selalu tekankan kat semua caregiver lah. Sebab sebenarnya kan dalam bidang penjagaan ni yang saya tengok lah, nak membentuk hati tu bukan kerja yang mudah. Sebab tak semua orang dikurniakan jiwa untuk membantu yang sanggup buat kerja-kerja yang saya kira kerja ni mulia. Tapi kadang-kadang jijik, mungkin kena bersihkan lampin, kadang-kadang terkena najis. Saya rasa najis tu perkara biasa dah. Normal untuk orang yang biasa dalam industri caregiver. Dan diorang pun dah tak kisah dah sebenarnya sekarang ni. Tapi masih ada stereotip tu kan. Orang akan kata, tak naklah kotor, tak naklah pegang macam tu, macam ni. Bagi Encik Izlan, macam mana kita nak cuba untuk membentuk jiwa dia tu sebaik yang mungkin? Sebab kita nak bagi perfect tu tak senang. Tak semua orang dilahirkan dalam jalan yang sama. Tapi macam mana, apa yang quality care buat ataupun mungkin ada intensif kepada perkara-perkara macam ni? Okay, menarik. Sebab macam Tuan Syafiq cakap tadi, tak semua orang jalan hidup dia sama. Ada orang dia jump in untuk jadi caregiver ni. Maksudnya sebab dia tengok lukratif ataupun dipaksa. Dia tak ada pun best background, dia pernah jaga orang ke apa. Experience dia tak pernah ada pun bab ni. Okay, tu satu segment of candidate ataupun caregiver yang kita pernah ada. Tapi the larger pool ialah orang yang selalu ada experience, yang mana dia dah pernah tahu penjagaan ni macam mana, kotornya apa, jijiknya apa. Cuma dia nak kuatkan hati dia untuk nak belajar dari segi teknik yang betul. Okay, kita fokus balik kepada grup yang pertama tadi ni, yang tak ada experience ni. Macam mana nak pupuk hati dia supaya sesuai ataupun boleh start jaga orang tua. Saya rasa benda ni nombor satu, jangan tengok dekat rewardnya. Tengok dekat perjalanannya. Kalau kita nak explain benda ni kat budak muda, mungkinlah susah. Dia nampak abstrak lah benda ni. Mana ada orang nak tengok hasil dulu tanpa perjalanan. Tapi percayalah, setiap benda tu bila susun atur dia macam tu, kita akan rasa manis dia kat ujung. So susah. Untuk nak memupuk hati memang perlukan experience. Sebab tu orang yang tak ada hati, kalau boleh kita susah nak sesuaikan dalam bidang ni. Sebab kita tak nak kes-kes yang macam mendera. Sebab benda ni boleh berlaku. Dia sangat nipis lah. Betul. Benda ni sangat boleh berlaku. Betul. Sebab tension penjagaan orang ni, dia bukan dekat pesakit tu. Orang yang jaga ni lagi tension. Satu, sebab asyik dipanggil. Betul. Tolonglah ni, tolonglah tu.
Lepas tu ditekan pula dengan kehidupan seharian. Kerjanya Faham itulah ini masalah keluarga. kehidupan apa semua. So bila kita faham semua benda ni, hati kena ikhlas. Tu je. Hati ni yang nak tune yang susah ni. Hati keikhlasan tu datang. Walaupun benda ni bentuk kerja dan rewardnya adalah duit, tapi 50% daripada hati tu kena keikhlasan dululah. Ini kerja yang mulia tau. Sebenarnya besar pahala caregiver yang dapat menjalankan kerja dengan baik, dengan ikhlas. Besar pahala ganjaran yang kita tak nampak di hari ni lah. Dalam ini cerita, mungkin ada yang nak tahu juga. Dalam kerja-kerja kotor yang masuk kita kira macam kotor ni kan, apa yang paling kotor yang pernah caregiver lalui? Okey. Dalam semua caregiver pengalaman Cik Izlan lah. Dalam semua caregiver kita selalu pesan macam ni lah. Dia orang selalu pergi kerja, pergi rumah pesakit. Bila saya cakap kerja ni, pergi rumah pesakit lah kan. Pergi rumah pesakit untuk jaga. Dia orang kan bawa backpack. Okay. Dalam backpack tu, sentiasa kena ada sama ada t-shirt ekstra ataupun uniform ekstra. Kena bawa. Sebab satu, kita nak solat balik lepas tu. Betul. Nombor dua, kita nak mandikan patient. Nombor tiga, kita handle banyak lampin itu ini. Mungkin ada yang tak pernah ada experience ni. Kita ada patient yang pelbagai jenis. Salah satunya ialah demensia. Demensia ni untuk pemahaman umum, kita ambil nyanyuk lah sebagai keywords dia. Pesakit yang mana korek dia punya lampin, Betul. salik kat dinding. Betul. Tangannya masih ada lagi kat hujung-hujung ni pegang. Betul. Kita pula nak angkat patient tu, dia pegang kat baju kita. Betul. Okay. Alright, tu satu. So, baju kena bawa ekstra untuk nak make sure benda-benda ni selesai. Okay. Lepas tu, in terms of jijik yang lain, kalau takat kena termuntah kat atas badan waktu angkat patient, contoh patient stroke, dia terbaring, lepas tu bila kita angkat badan dia, mungkin dia ada posterior hypotension, yang mana daripada sudden movement membuatkan dia pening dan termuntah atas kita. Biasa. Baju ekstra kena bawa. So benda-benda meticulous ni kita selalunya tak nak lah kita cerita kat public. Tapi inilah dia realiti penjagaan. Kalau katalah nak bagi resap dalam hati ni, kalau yang muntah tu adalah ayah kita, macam mana? Adakah kita nak bawa muka ni? Tak juga kan. Kita tahu orang tu dah memang sakit dan memang dia tak ada niat pun nak buat kat kita. So kita fahamkan benda tu. Dan tukar baju je lah lepas tu. Mandi kita tukar baju. Jijik, memang jijik. Budak muda boleh handle ke tak? Ada yang boleh handle, ada yang tak boleh handle. Tapi rasa serik tak nak buat benda tu lagi? Saya tak rasa. Sebab so far tak kisahlah cerita macam mana pun datang balik dekat HQ. Patient ni, itu, ini. Esok kita, next soalan saya, esok nak pergi balik tak? Okay je. It's just another day. Okay. Maksudnya ialah dia dah set dalam mental dia, dalam pemikiran dia, inilah kerja dia, inilah skop yang dia nak lalui. Jadi ini cabaran lah. Yeah. So apa yang jadi adalah cabaran. Tak boleh give up. So give up tu maksudnya kita kalah. Yeah. Caregiver dengan nurse, ada beza tak? Okay. Besar bezanya sebab nombor satu, certified nurse ataupun registered nurse adalah satu pekerjaan yang mana kejururawatan, yang mana dia belajar diploma, minimum diploma 3 tahun, sambung degree lagi. Ada nurses yang ada sampai degree, ada nurses yang sampai takat diploma. 3 tahun kena belajar diploma, kena ambil pula lesen daripada LJM, Lembaga Jururawat Malaysia, untuk menyatakan dia adalah registered nurse ataupun jururawat yang terlatih, jururawat yang bertauliah. Caregiver in another hand, kita nak letak segmen nak kena bahagi nurse lagi tinggi, caregiver lagi tinggi. Tak. Nurse direct lagi tinggi daripada caregiver. That is a fact. Sebab dia orang adalah professional dan dia orang ditrain 3 tahun diploma dan sambung degree pula lagi. Untuk caregiver, mungkin ada program sijil untuk menjadi caregiver. Untuk peringkat pengajian tinggi pula mungkin ada sijil-sijil tambahan pula lagi, as an extra certificate. Tapi setakat itu. Okay, in terms of progression, kerja caregiver lama-lama boleh jadi nurse ke tak? Secara experience-nya impossible. Sebab you kena jadi caregiver. Kalau you betul minat, then go for diploma of nursing.
There no such thing as kerja, sebab aku kerja dah 8 tahun jadi caregiver, aku dah setaraf nurse. No such thing. Yang ni saya tekankan. Sebab misconception dalam masyarakat sekarang ni, caregiver ada dah yang dah bekerja maybe 5 tahun apa semua kan. Dia cakap, aku lagi bagus daripada nurses apa semua buat kerja. Yes, in terms of experience. But you bertauliah, you ada registered tak number you adalah nurses terlatih ke tak. So jangan salah pakai nama atau jawatan tu. Tu salah. Okay. Jadi masyarakat kena tahu itu tadi perbezaan di antara nurse dan juga caregiver. Betul. Tapi dalam kehadapan ni, nak menuju tahun 2030, negara Malaysia menua, which is mana rakyat kita 15% adalah warga emas. Betul. Kalau tak silap saya hampir 6 juta, Yup. 5 point something juta adalah warga emas 60 tahun ke atas. Adakah kehadapan ni boleh diwujudkan sebagai satu profession dan juga ada sistem pembelajaran yang seperti nurses? Ya, itu harapannya dan itu apa titik tolak yang kita cuba buat hari ni. Okay. 2030 dah tak lama lagi, 4 tahun. Betul. Tapi kita nak tanya apa kesediaan kita sebagai pemain dalam industri. Betul. Kita dah ada banyak rumah jagaan, kita dah ada pusat jagaan, even ada yang dah registered dengan Kementerian Kesihatan semua. Cuma grassroot pekerjanya tu di dalam bidang ataupun industri kita ni, sekarang ni kebanyakan pekerja adalah based on experience base, ataupun dia orang memang dah lama kerja jadi pandai. So satu structure program memang ada di dalam SKM apa semua sekarang ni yang tengah diwujudkan ataupun masih dalam pembikinan. Saya cakap ni secara blanket statement. Bila saya cakap blanket statement ni, I will not pinpoint. Saya tak akan cucuk ataupun letak dekat mana-mana brand ataupun company. But what we want to do is, apa yang kita nak buat ialah make sure benda ni jadi satu profession yang ada career, boleh progress ke depan. Supaya benda ni lebih seksi in terms of menarik perhatian warga-warga muda kita, youth development sebagai satu pilihan kerjaya yang mana industri ni sangatlah sustainable. Sebab orang tua, you takkan boleh letak satu pause button. Jangan tua, umur melekatlah kat situ 40 tahun. Betul. Mustahil. Betul. So, sebanyak mana warga Malaysia sekarang ni ada umur 50 tahun, next 10 years dia akan jadi warga emas lah. Betul. Yang mana 60 tahun maintain jadi 70 tahun. Betul. Life expectancy kita dalam 70 ke 75 tahun, 76 tahun. Yang mana boleh sambung lebih lagi bonus. Tapi kita pegang dekat situ 70 ke 75. So makin kita mendekati elderly nation ni, macam mana kita nak tengok negara-negara luar yang lain yang dah pun jadi elderly nation. Saya bagi contoh Australia, saya bagi contoh Japan, saya bagi contoh UK. Yang mana kalau kita keluar ni, kita nampak orang tua lagi ramai daripada orang muda. Sebab banyaklah faktor-faktornya. Satu, sebab dia orang kahwin tak ada anak sebelum ni 20-30 tahun sebab nak membangun negara membangun. Bila kita dalam keadaan negara membangun, kita pun sama. Kita punya birth rate pun dah rendah. Betul, memang. So kita punya gap generation makin lama makin besar. Betul. So kita dalam generation sekarang ni yang kita boleh nampak orang tua, kita boleh nampak orang muda. Tapi bila kita bergerak sikit lagi ke depan, kita akan nampak dah ramai lagi orang tua daripada orang muda lagi lah. Betul. Okay. So mendekati benda tu, kita harapkan penggerak-penggerak dalam industri ni lah sama-sama boleh berganding bahu, sit down, ceritakan dekat pihak-pihak yang tertentu yang berwajib, ini yang apa yang kami nak. Untuk jadi satu caregiver yang ikut spek yang macam kami nak ni, kami perlu diorang ni diajar sekian macam ni. Quality Care ada sediakan, tapi mungkin kita perlukan lebih banyak input daripada pemain industri yang lain yang menyatakan ataupun even challenge our certificate ataupun challenge our module. Challenge dari segi sihat yang mana bagi input kat kita. Hizlan, you kena train lagi lah budak-budak untuk pandai dalam part ni. Dalam part ni. Supaya bila kita boleh hasilkan satu modul yang lengkap ni, dia cerita pasal semua orang dan dia completekan gap-gap yang kita ada dalam market. Betul. So peranan kita, peranan masyarakat pun penting untuk kita dapatkan input-input ni lah untuk menjadikan profession ni lebih
meyakinkan dan lebih profesional di mata semua orang. Bagi saya ini adalah satu peluang kerjaya. Bukan saja kita cerita untuk masa depan. Pada hari ini sendiri pun sebenarnya untuk pusat-pusat kebajikan, pusat-pusat penjagaan semua memerlukan caregiver, semua memerlukan penjaga. So sama ada nak dengan tak nak je. Kadang-kadang orang cakap tak ada peluang kerja lah hari ini, susah nak cari kerja. Tapi sebenarnya ini adalah satu bidang yang sedang meningkat naik dan satu bidang yang macam Cik Izlan cakap, bidang yang memang ada di sini dan dia memang akan grow. Dia tak akan terhenti, dia tak akan stop, dia akan berjalan ke depan. Dan kita nak menjaga orang dengan cara yang lebih profesional. Itu yang kita mengharapkan. Jadi pada yang kita tengok ramai-ramai, contohlah di Malaysia ni kan, pandangan Encik Izlan lah, caregiver ni sebenarnya ramai lokal ke ramai luar sebenarnya hari ini dah? So bila kita bercakap pasal benda ni, dia send a mixed signal. Okay, mixed signal sebab saya mula dalam industri ni agak lama sebelum ni ke belakang. So saya start daripada 2016 sehingga sekarang tahun. Hampir 10 tahun dalam industri ni. So bila 2016 dulu memang 80% adalah foreign. Bila specifically kita sebut Filipinas. Betul. Yang mana influx dalam market kita datang as a permit mate tapi jaga orang tua. Betul. So bila kita pergi rumah, kita take over case apa semua, inilah benda-benda yang kita ni. Tapi saban tahun demand yang kita dapat, dia orang kata, Izlan, I want local people sebab lebih dekat. Betul. Faham culture. Betul. Compassionate dia different dan lebih lembut. Itu key pointnya. Lembut. Sebenarnya lokal kita ni punya hati lagi lembut penjagaannya daripada yang lain. Tapi adakah dia orang buat kerja yang tak okey sebelum ni? Tak juga. Dia orang pun profesional dari segi side dia orang. So lokal kita ni sekarang pada ketika ni kita dah ada lebih banyak local caregiver ataupun memang warga negara kita yang berminat dan bekerja. Even kalau kita pergi kat mana-mana, saya selalu ada visits ataupun saya pergi deal dengan banyak-banyak rumah jagaan. Kita dah tengok memang kebanyakan semua dah start pakai 100% local. Masih ada yang foreign tapi dia orang try to change now. Maybe business model dia orang dah berbeza, maybe cost come into a different matter. Tapi saya rasa kalaulah katalah wujud ada satu inisiatif yang specifically untuk industri warga emas ni, contohnya kita pernah dulu dengar train and replace. Train and replace ni daripada salah satu agensi kerajaan. Kita buat train and replace dalam pelbagai industri. Salah satunya kalau katalah industri kita ni boleh masuk dalam industri train and replace ni, kita kena train lokal untuk replacekan foreign tu. Company akan dapat inisiatif daripada agensi kerajaan tadi tu. So maybe kita kena hidupkan balik train and replace ni. So yang mana mendengar ni mungkin datang daripada pelbagai background. So bila saya sebut train and replace ni, mungkin ada yang dapat recall balik tahun 2016 dulu kita memang ada program train and replace ni specifically to tackle this particular issue. Betul. So train and replace penting. Tapi inisiatif ni kena ada penggerak, orang kata. Bila ada penggerak ni, ada inisiatifnya daripada sudut kerajaan untuk tengok train and replace ni. Tapi apa pun industri ni kena strong dululah untuk nak jadi pinpoint utamanya. Saya kira hari ini pendengar-pendengar Peduli Radio cukup beruntung sebab kita dapat kongsikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan industri penjagaan, terutamanya industri penjagaan warga emas. Sebab kadang-kadang kita ada juga perasaan-perasaan yang kita masih tak tahu, ataupun kadang-kadang kita punya perception kita sendiri yang kita sebenarnya kita tak tanya, tak rujuk dengan pakar, kita tak rujuk dengan pihak yang menyediakan latihan, tapi kita membuat andaian-andaian yang kadang-kadang di luar jangka kita. Jadi kepada semua pendengar, saya harap hari ini kita dapat satu ilmu baru, kerana segmen hari ini adalah segmen yang mana mendidik kita
tentang aspek penjagaan, terutamanya penjagaan warga emas. Jadi kepada semua pendengar yang mana yang baru saja dengar kita di dalam Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia, yang mana di sinilah kita membawakan naratif kebajikan, kita bawakan naratif penjagaan kesihatan, kita bawakan naratif yang memberi impak positif kepada masyarakat, terutamanya memberi inspirasi dan juga memberi pedoman kepada kita. Hari ini suka saya memperkenalkan sekali lagi kita bersama dengan Tuan Muhammad Hizlan yang merupakan pengarah Quality Care, yang mana merupakan syarikat penyedia latihan dan juga penyedia servis latihan di rumah. Jadi untuk melahirkan penjaga lah, caregiver. Kepada semua pendengar yang mana yang baru dengar, jangan lupa untuk terus follow kita punya social media, di Facebook, Instagram, di TikTok, dan juga kalau nak tengok semula video kita hari ini, nanti boleh pergi kepada kita punya Facebook. Di sana akan ada video penuh tentang sesi kita pada hari ini. Jadi kepada anda semua jangan lupa juga kita ada YouTube. Boleh layari YouTube Peduli Radio. Di sana juga kita kongsikan sorotan-sorotan dan juga video penuh daripada sesi interview kita nanti. Jadi hari ini kita bersama dengan Cik Izlan. Saya nak tanya lagi lah. Banyak sebenarnya soalan. Sebab bila saya sendiri dalam bidang penjagaan warga emas ni, dia ada banyak kadang-kadang perkara-perkara yang kita nak tanya macam ni. Tapi bila saya dapat peluang hari ni, saya akan bertanya banyak lagi. Mungkin soalan-soalan lagi. Tapi kan saya nak tanya Cik Izlan lah. Apa sebenarnya peranan belia hari ini untuk bidang caregiver, industri penjagaan ni? Okay. So, apa yang kita nak hook belia hari ni ialah kita nak cakap bukan industri ni adalah satu industri yang boring. Kerana kalau kita tengok sekarang odd job, semua kita nak bercakap berkenaan vocational, kita nak cakap pasal gig job ataupun kita tengok pelbagai spektrum lah. Mungkin ada yang nak mengejar ke arah academics, jadi profesional, jadi sekian-sekian orang. Ya, faham. Tapi ada juga certain golongan belia ni yang dia kata aku lebih percaya kepada street knowledge ataupun aku nak go into something yang quick, cepat, boleh buat duit dan ada kerja yang sedia. So pada ketika sekarang pada 5 tahun kebelakangan ni, start daripada PKP onwards lah, rasa paradigm shift ni bermula dengan budak-budak muda yang mana kata banyak job-job yang menyediakan cash money. Yang buat hari ni dapat hari ni. Buat sekarang dapat sekarang. Termasuklah industri caregiver ni juga. Tak semestinya kena hujan dengan panas sahaja untuk nak dapat duit daily. Jaga orang pun boleh dapat gaji daily. Betul. Lagi bestnya, bayarannya pun setimpal. Sebenarnya sejujurnya bayarannya agak setimpal. Saya tak boleh cakap dari segi mewakili price point apa yang sesuai, tapi apa yang saya boleh sebut minimum 12 hingga 20 ringgit sejam, kalilah dengan berapa jam yang anda kerja dengan pesakit tersebut. Even ada yang dapat lebih pun, tapi kita ambil price point tu lah, daripada 12 ke 20 ringgit, kalilah dengan berapa jam yang anda kerja dengan pesakit tersebut. Daily bila kita sebut daily ni, habis job boleh dapat duit, habis job boleh dapat duit secepat itu. Tapi janganlah kejar sebab duit benda ni. Yalah, betul lah. Bila kita tengok bab tu. Nombor 2, macam mana kita nak hook lagi? Kita nak make sure, kita nak semua orang faham hari ni, yang mendengar ni, ini adalah industri yang akan berkembang tak lama dah. Semua orang akan buka mata pasal benda ni. So kalau you jump in the boat right now, bila you ride daripada sekarang, 4 tahun lagi you are somebody dah. You dah jadi senior sikit dalam bidang ni. Betul. Yang mana you boleh sebut, oh saya dah ada experience dah ni, so you can be somebody. So bila saya nak hook belia untuk jadi caregiver ni, you must understand dia ada stages yang you boleh naik. Satu, you boleh jadi junior caregiver sekarang ni lah. In the moment you ambil case, you jadi junior caregiver. Lepas tu you jadi senior caregiver. Lepas tu you dah boleh masuk dekat dalam company. Bila you dah jadi senior, apa pendekatan senior ni? It may be 12 months, it can be like macam 2 tahun. Tapi
anda dah boleh jadi koordinator sebab awak dah faham kerjanya macam mana. Awak dah start boleh susun-susun orang. Betul. Itulah koordinator. So agensi-agensi akan lebih banyak buka dekat Malaysia ni. So you akan jadi care coordinator ataupun service coordinator. Yang susun-susun hantar orang. Lepas you dah jadi care coordinator, you punya next ialah untuk jadi eksekutif di dalam agensi tu dan manager dekat dalam kawasan tu. So if you want to go further, you akan start to minat salah satu bidang kesihatan bersekutu yang lain. You boleh jam debut, you boleh ambil diploma sekian-sekian sebab you dah mula nampak bidang ni makin berkembang. So belia hari ni kalau kata aku belajar cukup-cukup makan, boleh tak aku nak jadi caregiver? Boleh. Datanglah dengan training dulu, dengan latihan dulu. Lepas tu pelan-pelan buat kerja. Pandai nanti upgrade, ambil lah CJ. Banyak CJ disediakan. So saya sangat sarankan lebih banyak orang-orang muda untuk join dalam industri ni sebab industri ni will get even bigger. Dia tak akan jadi lebih kecil, dia akan jadi lebih besar je. Menarik ke tak benda ni? Sebab makin lama you can press. Awak semua boleh menekan dengan suara yang ramai, boleh menekan golongan-golongan berwajib ni untuk menyediakan satu platform yang lebih jelas untuk anak-anak muda, untuk minat dalam bidang kesihatan, untuk minat dalam bidang penjagaan Profession kan. ya. Betul. Jadi bila kita cerita tentang belia, ada ke range umur belia seawal berapa yang sebenarnya boleh jadi sebagai caregiver yang di bawah quality care? Okey, kita ada jalankan berbagai program dalam masa setahun tu. Mungkin kita ada dapat juga sponsor daripada pihak-pihak korporat. So menjawab balik kepada soalan tu, semuda mana? Semuda lepas SPM. Apa pun saya nak pilih caregiver, saya cakap complete you study dulu. Okay. Apa juga jadi completekan dulu. Lepas tu lepas habis je belajar SPM, saya ada a few candidate yang mana lepas SPM dia join kita punya program latihan. Dia bila saya tanya masa interview untuk nak join latihan, saya tanya, okay, nak masuk bidang apa lepas ni nak sambung? Saya minat F&B sebab macam tu. Okay, tak apa. Dia masuklah latihannya. 6 minggu latihan, lepas tu pergi buat training apa semua. Tengah-tengah training atau tengah-tengah praktikal, saya tanya sekali lagi, what do you think about the program? Apa yang awak fikir pasal program ni? Dia kata, Cizlan, saya dah apply untuk nak masuk diploma nursing. Aku saya tukar pula daripada F&B ke ni? Lain lah penjagaan sistem kesihatan ni. Alhamdulillah, dalam masa terdekat tu, dia dapat, dia apply dekat salah satu private college ni, yang ada sistem bonding, diploma of nursing dengan bonding sekali dengan hospital ni. Maksudnya dia belajar, terus dapat beasiswa dan dibond oleh hospital tu. So dia punya route tu daripada FMB, dia bertukar, dia apply diploma nursing plus dapat beasiswa pula. Dia sangat terkejut. Dia kata macam, sebab masa dia pergi interview tu, dia cakap dia masuk program ni sebab tu dia nampak makin minat. Point tu yang membuatkan panel-panel yang nak bagi beasiswa kelebihan kepada dia, comparing dengan budak-budak lepas SPM yang lain yang hanya minat tapi tak take action. Dia minat dan take action untuk join. So plus point kat dia, memang saya salute dia benda tu lah. Sebab berani ambil satu jump yang sangat besar. Dia memulakan langkah tu sebenarnya. Dia memulakan langkah tanpa dia ada niat untuk berada dalam bidang ni. Ya. Tapi akhirnya bidang ni membawa dia kepada satu career selama-lamanya. Dahsyat. Saya rasa sebab saya sendiri pernah berjumpa dengan mungkin ada beberapa few daripada pelatih quality care. Memang kita pernah jumpa yang fresh, baru habis belajar SPM sambung, which is saya kata wow, daripada muda dia dah di-train. Cuba bayangkan lagi beberapa tahun dia akan jadi seorang yang cukup mahir, yang cukup profesional dalam bidang ini, dan peluang kerjaya dia pun besar selepas ini. Dia boleh pergi macam-macam, boleh create macam-macam dalam industri Malaysia yang nak ke arah itu kan. Tapi dari segi ekonomi tu, apa peluang-peluang ekonomi lagi yang ada dari segi untuk caregiver ni lah? Okay, kita tengok bila kita sebut bab ekonomi daripada perspektif caregiver ni, kita tengok mikro dan kita tengok makro. Mikronya,
The moment awak belajar untuk jadi penjaga warga emas ni, skill tu melekat dalam diri. Bila skill tu melekat dalam diri, boleh pakai tak untuk kita punya parents sendiri? Boleh. Betul. So ekonomi keluarga tu terjaga tak? Maksudnya Betul. perlu tak kita ambil orang luar lagi untuk nak jaga mak bapak kita? Tak perlu. Kalau ada keperluan tu silakan, boleh. Tapi kita boleh train dah. Sebab kita dah ada experience ni, kita Betul. boleh train pula family member yang lain. Betul. Ni cara nak jaga mak. Aku dah belajar gitu. Ni dia ajar. Now aku ajar pula korang. Sama-sama kita jaga. So ekonomi keluarga tu sendiri dah terjamin dari segi penjagaannya. Dari segi masyarakat pula, ekonominya ialah, bayangkan dekat dalam satu kawasan tu ada beberapa orang caregiver yang dah terlatih. Berapa banyak dia boleh ajar masyarakat dia untuk jaga sendiri family. Betul. Okay. Atau dia pula jadi tekong kat kawasan dia tu, train budak-budak, dia pula supply manpower dekat orang lain. Tu salah satunya Betul. dalam masyarakat. Betul. Dari segi makronya pula, banyak tempat sebenarnya caregiver ni boleh masuk untuk jadi kerja. Tak semestinya rumah jaga orang tua-tua, tak semestinya kena jaga orang sakit dekat rumah je. You boleh jadi, dia panggil PCA ataupun personal care assistant, yang dekat private hospital, yang ada orang tolak troli apa semua tu, datang daripada sistem ni, datang daripada latihan ni. PCA banyak kita supply dekat manpower dekat hospital yang mana dia orang nak base background ni. Ataupun you boleh bekerja dekat pusat rehabilitasi. Saya bagi contoh, dekat physio center ke dekat pusat rehabilitasi yang besar, yang mana memerlukan PCA, orang untuk bantu pusat rehabilitasi tu. Seterusnya, you boleh bekerja dekat pusat jagaan warga emas, yang tu tentunya. Seterusnya, you boleh bekerja juga dalam agensi yang mana supply manpower tadi, ataupun yang lebih menarik lagi, kalau you boleh jadi chauffeur ataupun care assistant, yang ni specific niche untuk medical tourism. Ni menarik. Cuba Cik Izan terangkan sikit tentang Okey. medical tourism ni. So Malaysia ni adalah sebenarnya hub kesihatan untuk betul. beberapa jenis sakit yang agak popular. Okey. Kita ada banyak center of excellence dengan private hospital kita yang mana menyediakan satu-satu spesifik surgery. Contohnya, kalau untuk estetik semua ni, dekat KL kita ada Beverly Wilshire yang terkenal bab tu. So orang overseas ni, kenapa dia tak nak buat dekat negara dia? Contoh dia nak buat gigi apa semua. Kos dekat sana 4 kali ganda daripada apa dia buat kat sini. So Malaysia ni di bawah Kementerian Pelancongan kita ada satu segmen yang kita panggil medical tourism, yang mana kita bawa hospital-hospital kita yang ada center of excellence ni untuk pergi buka booth dekat mana-mana negara yang lain dalam tourism punya expo, untuk cerita, hospital kami kat sini boleh buat less price dan apa yang you buat dekat negara you with good expertise. So bila orang ni datang, dia dah buat surgery, operate apa semua, dia tak nak duduk dalam ward. Sebab dia kena ada part tourism tu. Okey, betul. Bila ada part tourism tu, dia perlukan orang untuk jaga dia sepanjang tourism proses dia. Betul. Maksudnya, kita bagi senang cerita macam ni lah. Awak datang buat crown, untuk pasangkan gigi crown kan. Recovery mungkin 1 atau 2 hari je. Tapi you dah book you punya tourism 2 minggu kat sini. So you perlukan orang untuk jaga you dekat dalam hotel room. You takkan duduk dekat dalam ward. You akan duduk dalam hotel room you untuk recovery. So kita pakai PCA ni lah, ataupun caregiver ni lah untuk jaga kita. Kita punya pemakanan, kita punya semua benda. Kalau surgery yang lebih besar yang memerlukan pertolongan dari segi pergerakan apa semua, PCA ni lah yang akan attach. So kita ada juga bekerjasama dengan travel agency. Okay, that's good. Yang datang dalam group. That's good. Kita ada juga bekerjasama dengan beberapa hospital yang menyediakan services ni juga, yang sekali-sekali dia perlukan penjagaan ni dekat hotel. Cuma kita tak dapat lagi direct call daripada hotelier je yang accommodate. Kami sebenarnya accommodate group elderly ni. Okay, kena faham medical tourism ni, yang tu bab medical tourism. Lepas tu kalau perasan, kalau semua orang perasan lah, dorong dalam market kita untuk tourism ni, yang datang berjalan ni umur berapa selalu? Foreigner-foreigner yang datang berjalan kat Malaysia ni, yang muda ke yang tua yang datang. So dia ada group juga yang datang yang tua sikit, Betul. yang perlukan wheelchair. Kenapa orang wheelchair tak boleh berjalan ke? Tak boleh berjalan, maksud saya tak boleh
pergi explore negara lain ke, masih boleh. So dia perlukan orang untuk jaga je. Ampun. Yang tu faktor orang masuk ke dalam Malaysia. Tu tak cerita lagi klien kita yang nak pergi buat umrah, yang mak dia pakai wheelchair. So kita pun pernah dapat request macam tu. Yang dalam Malaysia, perjalanan dalam Malaysia pun ada kita hantar kita punya staff yang pergi umrah, yang pergi Japan, nak bawa sekali kan mak dia nak bercuti. Betul. Selama hari ni kita tinggalkan sebab tak daya untuk nak menjaga juga. Tapi niat hati kita nak bawa juga. So kita hantar. Kita bawa sekali dengan kita punya caregiver untuk pergi berjalan sekali, jaga mak kita. Oh, sebenarnya peluang ni besar. Saya suka yang part yang social tourism ni tadi. Healthcare tourism ni. Saya suka sebab ini future yang besar. Ya. Dan market dia terlalu besar untuk dibuat. Jadi kepada yang bijak, yang pandai nak mengambil peluang ini, silakan. Banyak Betul. peluang yang ada. Ya Allah, ya Tuhan. Bila saya dengar hari ni baru saya nampak, oh ya betul. Sebab hari ni kalau kita pergi hospital, kadang-kadang kita nampak yang Filipino duk jaga dekat hospital. Konsep dia sama. Gantikan kepada kita yang Malaysia ni untuk jaga orang sakit, bawa pergi ke hospital, bawa pergi selain daripada rawatan pun dia termasuk juga untuk take care individu itu. Okay, saya ada beberapa contoh yang menarik lah kalau untuk share. Satu, kita ada parents yang duduk di Malaysia tapi anak-anak dia kerja kat overseas. Okay. Beberapa anak dia semua kat overseas. Common. Dia call kita, dia cakap, Hizlan, can you check on my mum? Seminggu 2 kali. Okay. Mak dia sihat, walafiat, semua tak ada masalah. Kita punya staff masuk pagi, nanti hari ni you nak buat apa? Okay. Dia cakap, oh hari ni I punya banking belum settle. Bawa dia pergi bank. Ikut je. Shadow je. Make sure mak dia selamat dan sihat. Lepas tu dia nak pergi salon. Dia nak pergi beli barang grocery, lepas tu balik rumah. Tu satu contoh. Pun ada. So, kita punya servis ni tak tertakluk jaga orang sakit je. Dia macam personal assistant. Dalam masa yang sama dia mempunyai ilmu penjagaan kesihatan itu. Correct. So, sekali bila staff kita pergi tu, dia tolong tengokkan ubat makcik ni cukup ke tak, tolong packkan ubat dia supaya dalam cube tu. Tu satu. Ada juga yang call, dia bukan klien saya pun tapi dia call, Izlan, mak saya ni nak kena ada appointment hospital lagi 2 minggu lah. 18 hari bulan pukul 2 petang dekat PPUM. Saya tak sempat cuti nak bawa mak saya. Boleh tak you send somebody? Pun kita buat. Pagi awal sikit masuk jaga dia dulu, siapkan dia, bookkan Grab kat dia. Sekali pergi, kenapa kena pakai Grab? Kenapa jangan drive? Saya tak anjurkan staff saya drive, memang tak pernah pun dan tak bagi pun. Sebab liability adalah berbeza. Okay, satu. Part tu settle. Nombor 2, senang sikit nak cari parking. Turun Grab, angkat patient, bubuh atas wheelchair, kita tolak jalan terus. Betul. Parking tak payah cari. Betul. Siapa boleh cari parking senang dalam mana-mana hospital? Memang sangatlah susah. Tak kira lah mana-mana Mana-mana sama. Okay. So, yang tu cara paling mudah. So, kita tolak wheelchair tu, tunggu, ambilkan nombor apa semua. Pergi jumpa doktor, ambil note. Kalau perlu rekod. Kalau tak, ambil note siapa semua. Balik, bawa patient tu, kalau dia nak makan, kita bawa pergi kafe makan dulu. Lepas tu balik, make sure mak dia okey, balik atas katil apa semua. Hantar report dekat patient, kata dah selesai, next appointment sekian. Ubat pun dah ambil ni. Selesai. 1 hari je engagement dia ambil. Boleh. So, dia tak ada istilah boring lah sebenarnya. You yang pilih nak jadi kerja caregiver ni, dia ada part yang boring, iaitu jaga yang 12 jam 7 hari seminggu. Tu boring lah sebab satu patient yang sama nampak. Tapi ada satu group of saya punya caregiver ni yang kerja dia sangat aktif bergerak. Macam ni lah. Hari ni saya baru tahu, rupanya caregiver ni bukan tertakluk kepada untuk menjaga orang sakit, untuk menjaga warga emas di pusat jagaan ataupun di rumah. Tapi hari ni sebenarnya besar. Dia lebih dia dah merangkumi macam personal assistant, tapi dia ada kelebihan yang orang lain tak boleh buat benda tu. Melainkan dia masuk dan juga di-train sebagai seorang caregiver. Betul. Jadi setakat hari ni, Quality Care dah lahirkan ramai pelatih-pelatih yang terlatih ni. Okey, untuk program, saya sebut untuk satu program dulu, program yang memang kita dah jalankan daripada 2019 sehingga 2026 ni, hampir 8 tahun involvement kita dengan satu corporate company ni, iaitu Kumpulan Perangsang Selangor. Kita dah hasilkan lebih daripada 300 caregiver terlatih.
di dalam industri dari pelbagai background. Saya dah pergi recruitment hampir ke semua negeri dalam Malaysia. Sabah, Sarawak included. Dah termasuk sekali. Masuklah sampai mana ke dalam mana, Kota Marudu, ke Dingau, semua saya dah recruit. So pelbagai background yang kita dah jumpa, dan kita dah bagi peluang pekerjaan juga kepada lebih 300 keluarga, sebab inisiatif ni telah digerakkan lama. Okay. So penghasilan tu dah banyak dalam market, tapi cukup ke tak? Tak cukup. Masih tak cukup-cukup. Betul. So kita syorkan kepada pemain industri yang lain pun start to nampak benda ni, supaya ke depan kita tengok macam mana benda ni boleh berkembang. Dan bila kita dah bercakap berkenaan dengan inisiatif ni, suka saya tekankan juga, mungkin pada kali yang lain kita boleh tengok macam mana peranan korporat ataupun peranan syarikat korporat untuk melihat dalam industri kita secara lebih langsung. Menarik tu. Boleh, nanti kita boleh aturkan, which is kita nak tengok juga peranan korporat terhadap industri penjagaan, industri caregiver ini terutamanya. Macam mana syarikat-syarikat boleh membantu dan juga boleh menyalurkan kelebihan yang mereka ada tu untuk kita melahirkan potensi-potensi dan juga peluang-peluang profession kepada terutamanya belia lah, dan juga rakyat Malaysia. Adakah caregiver ini adalah TVET? Ada, ya, ada program yang didaftarkan di dalam TVET, tetapi secara spesifiknya saya tak pernah nampak lagi spesifik sijil TVET terhadap untuk jadi caregiver spesifik. Tapi SKM ada. SKM clear, memang ada. TVET secara khususnya perjalanan dia macam mana, akhir rencana dia apa, saya masih tak nampak. Kalau ada, mungkin it's very niche operator yang buat benda tu untuk spesifik inisiatif. Tapi inisiatif yang bawa daripada open masyarakat masih belum ada. Mungkin dalam pembikinan saya ada terdengar, tapi mungkin dalam pembikinan agensi kerajaan yang berwajib dah nampak benda ni dan dia orang dah start pergerakan sikit. So kita tengok apa yang ke depan yang kita boleh involve mungkin. Bagus. Ini peluang, ini peluang, sebab ini juga adalah kemahiran bagi saya. Penjagaan untuk menjadi seorang caregiver ni kemahiran. So kalau dapat dimasukkan dalam bahagian TVET, bagus, dia membuka lagi lebih banyak peluang kepada orang ramai kan dekat luar sana. Jadi sajalah nak tanya dengan Cik Izlan, sebab kita nampak penjagaan warga emas ataupun penjagaan orang sakit ni dia lebih kepada hands on, kita sendiri nak kena buat apa semua kan. Adakah di era zaman teknologi ini ada teknologi yang diperlukan ataupun ada pembelajaran tentang teknologi dalam bidang caregiver? Okey. Menarik. So dia ada yang saya boleh share hari ini ialah AI. AI ialah topik yang semua nak bercakap pasal. Termasuk dalam penjagaan ni juga dia ada AI-nya. AI yang sekadar sekarang ada ialah untuk monitoring pesakit. Okey. Dari segi armband, dia jenis macam gelang. Kalau patient tu jatuh, terus masuk dekat dalam apps. Lepas tu bagi tahu kata patient ni heart rate dia ni. So kita tahu penjagaan kena berubah cepat. So kita kena pergi attend. Itu dari segi monitoring AI. Ataupun AI dari segi planning activities, dia bentuk application di dalam iPad yang mana untuk pesakit demensia punya modul. Modul. So dia kena buat puzzle apa semua. Selama hari ni kan kita buat puzzle kena buat physically. Physical, betul. So yang ni dia ada specific task yang mana puzzle tu bukan puzzle biasa. Dia ada puzzle game, dia tu adalah spesifik untuk certain sakit. Stroke ada game dia, yang ni ada game. Yang tu dari segi teknologi lah. Tapi for a time being sekarang ni kebanyakan dalam dunia elderly, kalau kita pergi mana-mana health expo, AI yang dimaksudkan adalah dari segi monitoring, dari segi preventive and monitoring. AI
kalau kita tengok Shenzhen Health Expo apa semua pun, saya tengok barang-barang dia orang kat situ memang preventive and also AI monitoring lah. Supaya kita dah tahu dah, oh hari ni patient ni dah makan ubat apa semua, tapi dia punya dia punya gula dalam darah dia yang live fluctuate. Okey. So ubat kena readjust ke, lagi cepat feedback daripada kita nak tunggu 3 bulan sekali baru nak pergi jumpa doktor, baru nak ambil darah, baru nak check apa semua. So live AI monitoring dari segi health preventive wise lah. Dari segi penjagaan pula, gadget-gadget lah kot, banyak dah, makin banyak dan makin murah. Dulu ada tapi mungkin mahal. Contoh macam motorized wheelchair. Okey. Benda tu 12,000 dulu. Betul. Sekarang ni 3-4,000 pun dah ada yang basic. Betul. So datang dengan pelbagai safety features dah. Auto brake lah apa semua. Bila kita supplier datang jumpa, cerita macam, dulu bukan memang mahal benda ni. Betul. Sekarang Betul. makin lama makin available. So benda tu makin murah. So teknologi berubah jugalah dari segi penjagaan. Betul lah, sebab in future ni mungkin yang warga emas ke ataupun orang yang kita nak akan jaga orang sakit ni adalah kategori yang gadget user yang daripada sekarang ni, yang penggunaan gadget, social media, apps dan sebagainya. So ke depan ni mungkin perlu ada teknologi untuk update dan sebagainya ke depan. Dan mungkin you punya pandangan lah Cik Izlan, ke depan ni apa teknologi yang boleh masuk dalam bidang caregiver ni? Okay, apa yang pernah ada dulu, even jalan daripada sekarang pun, kita panggil cloud care lah. Cloud care ni maksudnya dia macam teleconference. Dulu ada a group of telemedicine practitioner yang buat, instead of you nak pergi klinik untuk nak dapatkan apa-apa pendapat daripada doktor, based on you punya blood record. Okay, you kena book time dengan doktor, you kena jumpa specialist kan. Ni specialist available untuk you berdasarkan slot. So dia pakai app punya base. So mungkin dalam penjagaan ni pun kita nampak benda hands on. Tapi kadang-kadang ada benda, serta benda tu kita just nak call, nak tanya. Ataupun teleconference tu mengajar dari segi modul recorded. Contohnya nak tukar pampers. Kadang benda tu boleh dia ajar menggunakan video ataupun carta. Benda boleh buat. Mungkin you perlukan satu visit untuk tunjuk live. Lepas tu yang lain tu you boleh buat recorded video module. Itu apa yang kita cubalah nak bangunkan, recorded module ni yang supaya kita boleh share dengan public. Kalau tengok media sosial pun mungkin ada certain, saya tak jumpa lagi satu ini yang best kalau ada belia yang caregiver punya influencer. Ada mungkin, tapi banyak buat personal branding. Personal branding yang mana datang dengan brand-brand tu sekian. Tapi nobody, saya selalu cakap kat dalam caregiver yang mana saya train lebih 300 ni, saya cakap takkan tak ada seorang kot yang boleh pecah market ni. Tolonglah seorang. Mungkin saya dah tak sesuai nak jadi mukanya, bukan time kita dah. Tapi yang golongan muda ni tolonglah salah seorang, yang mana student saya ke, yang mana post alumni ke daripada program saya, tolonglah salah seorang sahutlah cabaran ni. Betul. Untuk jadi caregiver punya influencer. Betul. Boleh bagi contoh yang mana dah ada, tak salah. Tapi daripada program saya sendiri, saya naklah juga seorang. Sahutlah cabarannya. Dan kepada semua mana pelatih-pelatih yang telah dilatih daripada Quality Care, sahut cabaran Cik Izlan. Ini satu permintaan sebenarnya. Bukan, kita nak mendidik. So bila kita ada influencer tu, kita akan menyampaikan apa yang kita buat ni dengan lebih cepat, dengan lebih proper, betul. So maksudnya masyarakat dapat tengok, oh macam ni Quality Care lahirkan pelajar macam ni, sekian. Kena ada lah. Kena ada lah influencer. Kita tak nak create influencer. Kita nak orang yang ke depan cuba untuk influencekan orang lain kan, supaya benda tu nampak lebih natural lah. Betul. Seronok. Sebenarnya kalau nak cerita pasal caregiver ni, diam tak diam kita dekat sejam lah. Kita cerita dah dekat sejam. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak tanya, dari segi mungkin ada angle-angle perkara-perkara yang di luar jangka berlaku. Mungkin juga ada kisah-kisah penjaga ataupun caregiver yang pernah disampaikan kepada Cik Izlan. Mungkin ada cabaran-cabaran yang diorang lalui. Mungkin akan datang kita kena buat lagi segmen-segmen seperti ini. Tapi sebelum kita ke akhir siaran kita hari ini, mungkin
Cik Izlan boleh cerita sikit lah mungkin penjagaan untuk orang sakit yang biasa dengan yang macam demensia tu. Saya suka cerita pasal demensia. Sebab hari ni kalau di pusat jagaan kita cerita tentang penjagaan warga emas, kes demensia ada antara kes yang banyak memohon, antara kes yang banyak saya kira banyak ragamnya untuk penjagaan dia. Macam mana mungkin you all handle caregiver ni untuk dilatih dengan ilmu apa untuk memastikan yang demensia ni dapat dijaga dengan baik? Okay. Pertama sekali kita kena faham demensia ni dia ada pelbagai stage. Okay. Sejujurnya penjagaan demensia ni kalau stage 1, stage 2 tu masih sesuai di rumah. Tetapi kalau dia dah stage 3, stage 4, stage 5 towards the end, memang institution adalah yang terbaik. Institut, bila kita sebut institut ni, dia boleh merangkumi banyak lah. Salah satunya adalah rumah jagaan. Kenapa kena duduk dalam community ialah sebab influence daripada surrounding ataupun safety reason di rumah kita tak boleh kontrol sangat sebab kat rumah ni orang lain pun duduk sekali. Betul. Kecuali kalau kita boleh wujudkan rumah tu sangatlah safe in terms of semua benda di lock. Okay, untuk pengetahuan semua public, demensia ni adalah satu penyakit pelupa yang mana dia makin lama makin teruk sehingga boleh mengganggu kesihatan badan. Betul. Bermula dengan tak ingat, dia boleh beransur kepada dia makan dalam diri dia, yang mana dia tak boleh function sebagai normal human being. Dia terlupa nak kencing, dia terlupa nak berak, dia terlupa nak makan ubat, semua dia lupa. Even family member pun lupa, sehingga kesihatan diri dia makin lama makin terabai dan penghujungnya dia akan bedridden. Bila dia dah bedridden tu pun sama juga, orang kena kisahkan pasal dia. Kalau tak, dia makin lama makin, bila tak buat exercise apa semua, badan dia akan cripple. Ini betul. Dia punya gambaran untuk nak ceritakan pasal dekat masyarakat. Okay. Flow dia. Okay, bila kita cakap pasal grade stage 3 and above ni, dia tak sesuai duduk dekat rumah sebab kalau unless you boleh wujudkan rumah tu sangat safe, lock semua you punya drawer yang ada pisau, yang ada semua benda ni, semudahnya macam ni lah. Kalau grill tak kunci pun, dia boleh wandering around dah. Wandering ni apa? Dia boleh keluar daripada rumah, berjalan tanpa arah tujuan, tak ingat jalan patah balik. Itu dia. Kenapa kena duduk institut, tak boleh duduk rumah? Institut ni kita ada staff yang sentiasa menjaga, yang dah yang pantau dan juga ada guideline-nya. Kalau patient dementia ni kena duduk kawasan yang sekian-sekian macam ni. So dia punya wandering around pun dalam segmen tu. Dan bila aktiviti tu dia kena bersama dengan geng-geng dia. So dia punya psychosocial dia, psychological dia dah berbeza. Perwatakannya berbeza. Orang yang sama tapi bukan orang yang sama. Macam mana nak ceritanya? Dia orang, contohlah pesakit demensia ni boleh serang siapa-siapa pun. Tak kisahlah pangkat apa sekalipun. Betul. Even arwah bekas Perdana Menteri kita pun sama menghadapi demensia yang di proper care, sehinggalah saya rasa 2 tahun yang sudah kot dia meninggal, Tun Abdullah Badawi. Sama, dia tak memilih dia ni orang yang background macam ni je kena, tak, dia blanket boleh kena kat semua orang. Betul. So penjagaan biasa ni okey. Bila dementia in spesifik ni, dia sepetulnya dia perlukan satu unit khas untuk jaga. Mungkin tak ada orang wujudkan benda ni, ataupun dah ada cuma tak berani nak kedepankan sebab dia mungkin jatuh dalam lesen yang berbeza. Sejujurnya ini apa yang saya boleh cerita. Dia mungkin duduk dalam akta yang berbeza, bukan akta penjagaan. Dia mungkin duduk dalam akta kesihatan mental. Betul. Yang mana tempatnya, speknya adalah sedikit berbeza. So adakah benda ni business module dia bersesuaian tak dengan current industry? Inilah kena spotlight lebih besar sikit untuk nak tengok ni. If you want to create a proper pathway, then the route must be correct first. So berbalik kepada cerita ni, kalau kata kita nak saman orang ke, nak saman center ni, ambil ni, jalan tu dah siap dah belum? Kalau jalan tu belum siap, kita siapkan dulu, lepas tu baru kita cuba ikut ramai-ramai.
jalan tu. Okey. Faham. Jadi hari ni sebenarnya kita beruntung tau. Kita dapat dengar cerita tentang ilmu-ilmu penjagaan untuk menjadi seorang penjaga, caregiver yang terlatih, yang profesional, yang mendapat pengajian ataupun pembelajaran yang sistematik. Jadi mungkin sebelum kita ke akhir segmen kita, mungkin Cik Izlan ada sikit apa-apa yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar kita, mungkin ada saranan ataupun mungkin kalau ada yang nak menjadi sebagai seorang caregiver, apa yang sepatutnya mereka buat, ke mana nak cari quality care, mungkin Cik Izlan boleh perkenalkan jugalah. Okey. Pertama sekali saya nak sentuh untuk belia dulu yang mana berminat untuk jadi caregiver ataupun dah terdetik dah hati nak tahu lebih lanjut dulu. Tak ada niat nak jadi lagi, nak tahu lebih lanjut dulu. Boleh follow kita punya social media. Kita sangat aktif dekat TikTok, Quality Care Malaysia. Ataupun boleh tengok posting-posting selalu kita ada buat recruitment drive dekat dalam Facebook kita dan juga Instagram kita. Itu nombor 1 untuk belia. Untuk masyarakat yang lain, satu je pesanan saya, jangan malu untuk bertanya tentang penjagaan. Tak semestinya stigma masyarakat, tak semestinya kita nak masuk orang luar dalam rumah kita untuk nak jaga mak bapak kita ni adalah satu kesalahan. You need help. Kita Betul. adalah sandwich generation yang mana kita terpaksa keluar kerja untuk menyara keluarga. Yang atas dan yang bawah. Yang bawah anak kita, yang atas parents kita. Betul. So jangan malu untuk extend your arm, untuk nak panjangkan tangan awak untuk nak meminta bantuan ataupun menerima apa-apa jenis bantuan dari segi kerjanya ataupun dari segi orang nak bantu di rumah. Okay. Dan tolonglah stigma masyarakat berubah. Caregiver is not a maid. Okay. Treat them well. You dah ada duit, you dah ada maid kat rumah, tak semestinya maid tu kena jaga awak punya parents juga. You need somebody professional untuk nak jaga parents. Betul. Change that first. Lepas tu baru kita boleh sembang pasal Malaysia yang lebih caregiver punya sektor ni yang lebih mendalam lagi supaya dia boleh spesifik buat kerja tu. Dan janganlah panggil caregiver untuk jaga parents plus dengan buat dobi kat rumah, kemaskan kat rumah apa semua. Tak adil lah. Orang ni dah di-train properly. It's a professional profession, insyaAllah. Service. Jadi servis yang profesional. Jadi kenalah diberi dengan ataupun layanan yang profesional lah. Betul. Baik, ada lagi apa-apa Cik Izlan? Saya rasa buat masa sekarang itu dulu. Saya rasa ada banyak lagi part-part yang kita rasa macam boleh lagi ni. Ataupun mungkin ada player lain juga yang mana berminat untuk kita sama-sama sembang kat sini. Betul, sebab saya sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang saya terfikir dan ada daripada kenalan-kenalan kita tentang macam mana experience sebagai seorang first time caregiver masuk rumah orang, macam mana kan. So benda-benda macam ni mungkin kita kena masuk dalam segmen yang akan datang. Itulah. Saya akan bawa lagi Cik Izlan di masa akan datang untuk kita bawakan realiti sebagai seorang caregiver dan juga mungkin masyarakat yang tak tahu macam mana diorang menghadapi cabaran-cabaran ini dan juga banyak lagi sektor dari segi ekonomi dan sebagainya di masa akan datang. Yep. Boleh Cik Izlan? InsyaAllah. InsyaAllah. Apa-apa pun ucapan terima kasih kepada Encik Izlan yang merupakan pengarah Quality Care yang merupakan syarikat penyedia latihan dan juga penyedia servis latihan di rumah untuk caregiver ataupun penjaga. Terima kasih bersama kita di Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. InsyaAllah di masa akan datang kita akan bawa lagi pelbagai lagi topik-topik yang memberi manfaat kepada masyarakat supaya kita sama-sama ambil iktibar, kita ambil nilai pengajaran dan jika ada peluang, itulah waktu untuk kita grab peluang itu untuk kehidupan kita yang akan datang. Jadi tentang hari ini yang saya belajar satu perkara dalam kita menjaga orang sakit, menjaga orang tua, mereka juga ada perasaan. Jadi cara kita apa yang terbaik kita boleh bagi itulah yang akan menjadi kelebihan ataupun akan memberi satu impak kepada orang yang kita jaga. Itulah yang saya nampak. Jadi insyaAllah di masa akan datang kita akan berjumpa lagi. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Peduli Radio. Peduli Radio, radio kebajikan pertama di Malaysia.
Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.